Kenapa Mercedes buat A-Class? Korang tahu tak sebab apa? Sebabnya dia nak buat kita rasa kaya. Walaupun bajet B40 tapi feel dia T20. Sebenarnya A-Class ni adalah entry level dalam segmen. Korang kena tahu A-Class ni direka hanya untuk gateway, membawa masuk orang untuk kenal dunia Mercedes. Walaupun bajet yang korang kena keluarkan tu adalah rendah, tapi still korang boleh cakap aku drive Merc. Faham tak? Korang pernah terbayang tak sebenarnya A-Class ni dia dah start daripada tahun 1997. Kita panggil model dia ataupun generation dia W168. Kalau korang tak percaya, korang tengok ni. Macam mana kereta secantik W177 ni yang dulunya pernah seburuk W168 ni. Pernah tak terbayangkan betapa buruknya A-Class ni dulu? Yang macam aku cakap juga tadi, A-Class adalah segmen entry level. Dia untuk tarik buyer-buyer muda untuk masuk ke dalam dunia Merc sebelum kenal C ataupun E-Class yang jauh harga dia lebih tinggi dalam pasaran. So kenapa aku lebih cenderung untuk cakap orang muda? Kenapa Mercedes target orang muda? Sebab memang orang muda sangat minat model hot hatch ni. Dengan hatchbacknya, dengan lampu macam W177 sekarang keluar dengan lampu tajam. Semua tu memang taste orang muda. Dan disebabkan itu orang ingat A-Class ni adalah kereta budak-budak. Tapi tak semudah tu kau boleh cakap dia kereta budak-budak. Sebab kereta ni pun masih ada harga lagi. Kalau kau nak keluarkan duit untuk bayar bulanan, untuk use kau masih kena keluarkan above RM1,000 setiap bulan. Kau ingat senang? So yang terakhir sekali, aku nak cakap basically A-Class ni adalah gateway drug untuk ke semua peminat Merc. Sebab apa? Korang boleh tanya. Ke semua pengguna Merc, rata-rata second car diorang ambil Merc juga, tapi diorang akan ambil A-Class. Setuju ke tidak? Korang komen kat bawah.